Kita tunggu seorang lagi, then kita start. Right, okay. So hari-hari kita terakhir ni kita santai je. Saya conteng-conteng je. Saya tak ajar serius sangat. Conteng je apa yang awak perlu tahu sahaja untuk exam. Saya tak cover semua, saya hanya cover yang spot ni lah yang mostly keluar dalam percubaan setiap negeri. Okay, so yang paling kerap keluar untuk percubaan yang ni lah. Bahagian A, ini bahagian B, ini bahagian C. Tengok satu-satu. Okay. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, kalau dengar suara saya bagi emoji sikit. Macam biasa. Amy, Amjad dan Yasmin. Alright. Okay, so siapa-siapa yang semalam saya nak tahu. Amy study bab mana, Amjad study bab mana, Yasmin study bab mana? Kalau chat sikit. Amy dah study bab berapa? 3/5 ke 3/4 semalam? Ke tidur? Amjad study bab berapa? Semalam dengan hari ni, pagi dan petang. Sekat sekolah dengan balik sekolah dah bab berapa dah study? Boleh share sikit dekat chat. Form 4 bab 4. Okay. 3/5, 1 dan 2. Itu pun tak habis lagi bab 4. Alright. Yasmin, bab 4 form 4. Samalah dengan Amy dan Yasmin. Alright. So, untuk Amy dan Yasmin, alright, good. Bab 4 adalah bab fungsian. Okay. So, malam ni pun kita akan cover fungsian. Beberapa fungsian saja yang famous Yang tak famous, yang kurang famous saya tak cover lah. Saya let to awak semua untuk baca sendiri. Alright. Boleh kita mula? Okay, kita tak banyak masa. Boleh kita mula? Kalau boleh bagi emoji sikit. Kita pergi kepada alright. Jom kita mula.
Alright, so hari ni saya akan cover dulu yang bab 1. So soalan famous bab 1 adalah untuk percubaan bab 1 yang famous. Bab 1. Yang pertama sekali adalah kebaikan dan keburukan milikan perniagaan. Milikan perniagaan. Yang paling famous kebaikan dan keburukan milikan perniagaan adalah untuk percubaan untuk malam ni saya akan cover. Yang pertama adalah syarikat. Yang kedua, syarikat terbagi kepada dua lah. Syarikat berhad dan juga syarikat sendirian berhad. Okay, basic. Syarikat berhad, syarikat sendirian berhad. Dan satu lagi yang famous adalah perkongsian. Okay, ini yang famous lah. Right, next. So, syarikat berhad, syarikat sendirian berhad. Basically, untuk kesemua ini awak boleh rangkumkan apakah kebaikan dan keburukan dia. Okay, yang pertama, kalau syarikat kita boleh bercakap pasal modal. Lepas tu kita boleh juga bercakap pasal pengurusan. Okay, lagi kita boleh bagi tahu kebaikan dan keburukan cukai perniagaan. Cukai lah, tinggi atau rendah. Lepas itu modal, pengurusan, cukai. Selain itu, apa lagi? Siapa tahu? Modal, pengurusan, cukai, penubuhan. And then awak boleh juga cakap laporan kewangan. Ataupun apa panggil tu? Intipati dalam laporan kewangan tu. Orang boleh tahu ke orang tak boleh tahu. Okay, so ini untuk yang sekat ni. Okay, so next. Okay, so syarikat basically awak boleh cakap yang ni lah. Modal, yang ni yang paling senang untuk awak goreng. Selain itu yang paling penting juga adalah liability. Liability. So, awak ambil yang ni awak pakai semua. Sebagai contoh, modal kalau disuruh compare dengan syarikat dengan sediaan berhad dengan syarikat berhad, of course lah syarikat berhad lagi besar modal. Nanti kita pada perbezaan syarikat berhad dan syarikat sediaan berhad. Okay. So sekarang ini okay. Lagi awak boleh juga cakap berkaitan dengan keputusan. Okay. So boleh hafal. So modal dekat syarikat berhad of course lah lagi besar kan. Syarikat berhad kalau compare dengan perkongsian, syarikat berhad lagi besar dia punya modal. Tapi pergi compare dengan syarikat sendirian berhad dengan berhad, syarikat lagi besar lah daripada perkongsian. Tapi compare dengan syarikat berhad lagi besar compare dengan syarikat sendirian berhad. Sebab apa? Syarikat berhad ni boleh kumpul modal dekat mana? Dekat Bursa Malaysia. Yang tu kena ingat. Bursa Malaysia. Boleh kumpul dekat Bursa Malaysia. Bursa Malaysia. Tapi syarikat sendirian berhad ni adalah modal dia terhad saja. Modal dia sikit saja. Sebab apa? Dia hanyalah kepada ahli keluarga ataupun pengarah-pengarah syarikat sahaja yang ada modal ataupun share ataupun saham dalam syarikat tersebut. Kalau perkongsian pula, modal dia lagi besar berbanding dengan milikan tunggalan. Milikan tunggal. So syarikat dia lagi besar sebab apa? Modal dia bertambah, ada perkongsian. Alright, next. Pengurusan. Kalau pengurusan, yang mana lagi bagus? Sekejap kita tak payah ambil pengurusan ni. Pengurusan kita ambil penubuhan
Okey, bilangan pemilik. Okey, bilangan pemilik. Alright, kalau syarikat berhad, berapa bilangan pemilik dia? Minimum berapa orang? Maksimum tiada had kan kalau syarikat berhad. Okey, sebab lagi ramai lah dia boleh kumpul modal tu daripada ramai orang lah kalau bilangan pemilik ni. Tapi kalau syarikat sendirian berhad, ya saya contohkan sikit. Yang senang nak rujuk kan. Kalau syarikat sendirian berhad, dia hanyalah limit kepada 50 orang sahaja. Tapi kalau ni tiada maksimum. Tiada maksimum. Kalau perkongsian pula, kalau perkongsian dia ada beberapa jenis lah. Perkongsian liability terhad lah, perkongsian berhad. Perkongsian biasa, perkongsian liability terhad dan sebagainya. So kalau perkongsian yang biasa, maksimum dia adalah sampai 2 hingga 50 sahaja bilangan. Profesional lah, dan boleh lagi lebih daripada 20 kalau syarikat tu syarikat profesional. Alright, cukai. Cukai of course syarikat berhad dengan syarikat sendirian berhad paling tinggi besar cukai tinggi. Dua ni adalah cukai tinggi sebab apa? Dia ada akta syarikat. So kalau di bawah akta syarikat dia kena bayar cukai yang tinggi. Cukai syarikat, cukai keuntungan lah, cukai pendapatan syarikat tinggi, tapi perkongsian rendah. Sebab apa? Dia bayar cukai individu sahaja. Cukai rendah, bayar cukai individu sahaja. Boleh salin ni sama-sama dengan saya. Okay, cukai dia rendah sebab apa? Dibayar cukai individu sahaja. Right. So next, penubuhan. Of course, penubuhan mudah tubuh. Mudah tubuh. Tapi kalau syarikat dengan syarikat sendirian berhad ni, sukar tubuh. Sebab apa? Dia punya penubuhan tu rumit. Okey. Penubuhan tubuh rumit. Alright, next. Laporan kewangan. Kalau perkongsian, dia tak wajib untuk buat audit laporan kewangan. Tapi untuk syarikat berhad wajib ada laporan. Kalau syarikat sendirian berhad pula, tak wajib. Dia wajib buat syarikat tu tapi tak wajib untuk wawarkan kepada orang ramai. Dia tak wajib untuk wawarkan kepada orang ramai. Sekejap Tak wajib. Tak wajib tapi tak wajib umum. Yang ini wajib umum. Yang ini tak wajib untuk buat pun. Tak wajib buat laporan. Okay, so far boleh follow guys? Boleh follow so far kat sini? 3 syarikat ni kalau boleh bagi emoji sikit. Alright, good. So boleh ingat So next, laporan kawan. Liability. Okay, liability of course untuk syarikat kedua-duanya adalah terhad. Maksudnya baguslah terhad. Kalau perkongsian tidak terhad. Kecuali untuk perkongsian liability terhad. Tidak terhad. Nanti kita masuk sikit perbezaan perkongsian nanti. Dan keputusan, of course keputusan untuk syarikat dan berhad dengan syarikat sendirian berhad sukar untuk membuat keputusan. Sebab apa? Dia memerlukan apa orang kata tu, ni yang dua-dua ni suka buat keputusan suka buat keputusan. Sebab apa suka buat keputusan? Sebab dia memerlukan keputusan daripada orang ramai. Keputusan daripada dia punya pelabur, keputusan dia dari punya pelanggan, keputusan daripada pekerja-pekerja dia sebab dia memegang saham orang ramai. So dia memerlukan orang ramai punya keputusan. Next, kalau perkongsian pula keputusan tu dia senang berbanding dengan syarikat tapi dia sukar berbanding dengan milikat tunggal. Sebab apa? Dia memerlukan dua idea ataupun persetujuan bersama untuk membuat keputusan. Tapi dia lagi mudah jugalah ataupun sebab keputusan tu ada banyak idea. Banyak idea buat keputusan. Lebih daripada orang. Okay, so basically awak guna je benda ni, awak boleh goreng. So kalau contoh, kalau kita ambil, okay, saya buat kat sini, kalau warna merah dia bagus, kalau warna biru dia, kalau warna merah tak bagus, warna biru dia bagus. Contoh, bilangan pemilik. Alright, jom kita tengok. Kalau modal, syarikat lagi tinggilah, lagi besar, lagi baguslah. Okay, modal syarikat bagus. Tapi kalau perkongsian
Perkongsian tak bagus. Saya buat P dengan S je. Ni P, yang ni S. Kalau bilangan pemilik sama je, ni tak ada, ni perbezaan sahaja. Dua-dua bagus. Tapi lagi bagus syarikat lah. Kalau cukai perkongsian yang bagus, syarikat tak bagus. Sebab apa? Tinggi. Kalau penubuhan, syarikat tak bagus. Kalau perkongsian bagus, sebab apa? Lagi mudah. Laporan kewangan, ada 3 lah. Syarikat sendirian berhad bagus, syarikat berhad tak bagus. Syarikat sendirian berhad bagus, syarikat perkongsian bagus. Kalau liability, syarikat bagus tapi perkongsian tak bagus. Sebab apa? Liability dia tidak terhad. Kalau dilabur modal 50,000, kalau perkongsian tu ada hutang lagi lebih 50,000, dia boleh ambil harta peribadi untuk bayar liability tu. Keputusan ni syarikat tak bagus, perkongsian bagus lah. Okay, boleh follow ni guys sebelum saya pergi seterusnya. Boleh go yang ni, alright good. Boleh ingat so ini adalah soalan saya boleh katakan wajib keluar dalam exam. Wajib akan keluar dalam exam, soalan pertama ataupun soalan wajib jawab bahagian C. So ini adalah kebaikan dan keburukan untuk syarikat sendirian berhad, perkongsian. Alright, next kita pergi sikit, walaupun tak ada dalam silibus dalam saya punya list ni, kita pergi sikit jenis-jenis perkongsianan. Okay. Yang famous juga perkongsian adalah perkongsian liability terhad. Perkongsian liability terhad. So hafal nanti perkongsian liability terhad. So perkongsian liability terhad ni macam mana? Okay, perkongsian liability terhad adalah perkongsian yang sama seperti syarikat sendirian berhad. Okay, apa lagi dia punya kelebihan? Liability dia terhad. Okay, tidak perlu buat laporan kewangan. Tidak perlu buat laporan kewangan. Okey. Apa lagi? Cukai rendah, sama je. Cukai rendah. Dan dia juga adalah hayat berterusan. Apa maksud hayat berterusan? Syarikat tu masih wujud walaupun perkongsi dia telah meninggal dunia. Alright, so ini sedikit sebanyak perkongsian liability terhad lah. So, apa lagi perkongsian yang awak perlu tahu dekat perkongsian? Jenis perkongsi yang jaranglah keluar kertas satu. Keluar kertas satu sahaja. Tapi saya cover jugalah jenis perkongsi. So jenis perkongsi ada apa? Kita ada lelap, kita ada biasa, kita ada aktif, kita ada nominal, dan kita ada liability terhad. Liability terhad ke? Berhad, sorry. Bukan liability terhad. Akan kongsi berhad. Okey, perkongsian berhad. So lelap ni macam mana? Dia labur sahaja. Labur sahaja tapi tak kerja. Kalau biasa ni dia macam mana cakap biasa ni dia dia ada labur tapi dia ada hak kepada perniagaan tu. Labur ada hak kepada aktiviti perniagaan. Kalau aktif, of course lah dia bekerja dengan konsep tu. Dia ambil tahu, dia buat semualah bekerja. Kalau nominal pula ni, kita ambil dia, macam mana cakap, nominal ni dia tak labur tapi tanggung liability. Okay, tanggung liability. Sebab kita guna nama dia. Kalau berhad pula, of course lah ini liability dia berhad. Alright, ni jenis-jenis perkongsi yang awak kena hafal. Boleh kat sini jenis perkongsi 5. Boleh bagi emoji. Boleh.
Alright, so saya nak malam ini tolong ingat dan hafal dah terus. Alright, terus ingat apa itu, apa kebaikan dan keburukan modal, cukai, penubuhan dia, laporan kewangan dia macam mana, liability macam mana. Alright, next. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya iaitu yang ni paling famous tahun ni keluar percubaan paling famous, saiz dan skala perniagaan. Saiz dan skala perniagaan. Ini paling famous. So siapa dah ingat skala dan saiz perniagaan? Angkat bagi emoji sikit. Bagi emoji sikit. Tak ingat seorang pun. Yasmin dah ingat. Amjad ingat tak? Aimi ingat tak? Aimi ingat? Kalau tak saya nak skip je ni. Ingat mungkin macam tu lah, mungkin kan. Okay, tak apalah, kita pergi kat saiz dan skala. So ini pun juga bab 1 saiz dan skala. Saiz ada 3 sahaja. Kecil, besar dan sederhana. Kita pergi kepada saiz dulu. Kecil, besar dan sederhana. Tapi awak perlu tahu terlebih dahulu sama ada dia adakah kilang ataupun perkhidmatan. Kita nak tentukan 2 benda sahaja, iaitu jualan dan juga bilangan pekerja. Okey, jualan dan bilangan pekerja. Sekejap, kita buat macam mana. Kita ada bilangan pekerja dan kita ada satu lagi apa? Jualan. Okey, kita ada 2, kilang dan apa nama dia? Perkhidmatan. Kan, ya, kilang dan perkhidmatan. Kilang, perkhidmatan. Kilang, perkhidmatan. Please ingat ini adalah soalan famous, paling famous. Setiap kali latihan mesti ada soalan ini. Betul tak kita pernah buat sebelum ni? Okay. Alright. So, untuk saya betulkan dulu, tak buruk nampakan. Alright, kita pergi kepada kilang dulu. Bilangan pekerja untuk kecil. Okay, awak kena ingat 75. Lepas tu yang seterusnya awak kena ingat 200. Seterusnya of course lah, awak kena ingat 2 je. Yang atas tu, yang ini automatik besar daripada yang sebelum tu 200. Kalau jualan pula awak kena ingat 15 juta. Satu lagi adalah 50 juta. Okay. Kalau perkhidmatan pula kita ada maksimum dia adalah 3 juta untuk kecil. Untuk sederhana kita ada 20 juta. Untuk ni of course lah besar daripada 20 jutaan. Okay, jap. Bilangan
Untuk bilangan pekerja pula, perkhidmatan 30. Lepas tu 75. And then besar daripada 75. Okay, so macam mana nak ingat? Macam mana awak hafal? Awak hafal, macam mana cara awak hafal? So basically, kalau so ini of course 5 depan dia. Ini pun sama, 5 depan dia. Yang pertama dia kena ingat yang terdepanan. Lepas tu untuk kecil bagi kilang awak kena ingat 300,000. RM3 juta, of course lah ni 15 juta sekali 50 juta untuk perkhidmatan pula daripada saya terbalik 300,000. Ni sama juga 300,000 juga. Okay. So awak bolehlah ingat. So macam mana awak nak hafal? Saya serahkan kepada awak macam mana nak hafal. Okay. Pasti awak kena hafal. Ini of course lah lebih besar daripada 50 juta. Okay, so saya nak tekankan kat sini adalah soalan dia tak keluar mudah-mudah macam ni. Kebiasaannya dia akan keluar dengan apa orang kata tu, dengan case study. Kan dibagi satu pernyataan dan disuruh awak identify sama ada dia kecil, besar atau sederhana. Ingat, untuk jawab soalan macam itu awak kena jawab fakta dulu. Fakta dulu baru huraian. Okay, so dalam soalan tu macam mana awak nak jawab? Awak kena tak identify dulu sama ada syarikat tu adalah syarikat penghilangan ataupun syarikat perkhidmatan. Okay, sebagai contoh, syarikat itu syarikat, kita ambil syarikat JNT. Okay, syarikat JNT. So awak tahu syarikat JNT ini adalah syarikat dijual barang ke dia buat perkhidmatan, servis? Of course lah dia buat servis kan. So awak tahu dia adalah syarikat ataupun perniagaan perkhidmatan. So fakta syarikat perkhidmatan, awak kena cakap dulu fakta dia apa? Fakta syarikat perkhidmatan, fakta ni yang biru kuning lah. So sekarang ini adalah perkhidmatan, so kita tengok yang kuning. So dalam dia punya statement adalah dia ada 30 orang. 30 orang pekerja dan 2 orang sambilan. So sambilan ni kena ambil kira tak? Sambilan kita tak ambil kira. Kita hanya ambil pekerja yang tetap. Kita kira yang tetap saja. Yang part time ke apa semua kita tak kira. Kita ambil yang tetap saja. So 30 orang. So 30 orang duduk dekat mana? Bilangan pekerja. Bilangan pekerja 30 orang masih lagi dekat kita tak nak ambil 30, kita ambil 29 lah. Sebab nanti confuse lah, 29. So fakta dia adalah syarikat kecil, perniagaan kecil mempunyai 5 hingga 30 orang pekerja. So huraian dia awak cakap lah, syarikat JNT ada 29 orang. Alright, so awak ulang saja. So awak kena ada fakta dan huraian tu. Itu untuk bilangan pekerja. Untuk apa panggil, untuk jualan pula, fakta dia apa? Kita ambil lah dekat sini 29 orang. Dia punya jualan adalah 500,000. Okay, 500,000.
So awak cakaplah fakta dia adalah untuk kecil 300,000 hingga 3 juta. Hingga 3 juta jualan. Kecil. Tapi huraian dia apa? Syarikat JNT ada 500, kan ada. Jualan JNT 500,000. Alright, boleh ke guys cara nak jawab skala ni? Boleh ke? Kalau boleh bagi emoji. Okay, good. Aini dan Amjad. Okay, so yang ini awak sambung sendirilah. Awak perlu hafal sikit je sebenarnya. Iaitu yang untuk kalau kilang ni awak hafal 75 200 je. Atau 15 dengan 50. Kalau 30 dengan 75. Kalau 3 dengan 20. Okay. So yang ni awak sambung je lah. Kalau sini 30, sini akan jadi 30 hingga 75. Kalau sini 3 juta, sini akan jadi 3 juta hingga 20 juta. Kalau sini 75, sini 75 hingga 200. Kalau sini 15 juta, sini 15 juta hingga 50 juta. So yang bawah tu lebih besar daripada 15 juta. Kena hafal ke? Yes, kena hafal. Awak mesti dan wajib hafal. Okay, saiz dan skala boleh? Boleh saya sikit saiz dan skala? Soalan ni adalah soalan yang possibility untuk keluar adalah sangat-sangat tinggi. You must memorize ini. Okay, kena hafal. Alright, next. Kita pergi pula kepada tingkatan 5. Okay, kita pergi kepada tingkatan 5 bab 2. Form 5 bab 2. Okay, so bab 2. Okay, bab 2 form 5. Pasal apa? Sumber teknologi dan sumber fizikal. Alright, so kita ada sumber fizikal dan sumber teknologi. Alright. Okay, jom. So ini sumber fizikal dan sumber teknologi. Kita pergi dulu kepada sumber. Awak kena ingat dua je sebenarnya. Jenis dan cara untuk menguruskan kan. Dan cara mengurus. Kita pergi dulu lah. Ini yang famous juga kan. Kita ambil jenis dan juga satu lagi apa? Mengurus. Cara mengurus. Bab 1 tingkatan 5 sumber manusia, tapi ini sumber 2. Kita pergi dulu kepada sumber fizikal. Alright. Sumber fizikal ada berapa jenis sumber fizikal? Ada 6 ada 6. Yang pertama adalah bangunan. Contoh bangunan dan kemudahan lah. Bangunan dan kemudahan. Lepas itu kita ada kilang dan mesin. Yang ketiga kita ada alat teknologi dan komunikasi. Next kita ada bahan mentah. Next kita ada stok. Dan last sekali kita ada produk siap. Okay, macam mana nak hafal? Jom kita buat abbreviation sikit. Kita buat acronym sikit supaya awak boleh ingat mudah.
So kita ada apa ni? Kita ada huruf B, kita ada K, kita ada A, kita ada B, kita ada S, kita ada P. Okay. B, A, K, B, S, P. So macam mana nak buat B, A, K, B, S, P ni? Okay, kita kita buat SPA. Ni cara nak mengingat juga SPA KBS. Okay, SPA KBS ni sumber teknologi, sumber fizikal yang ada. SPA KBS, boleh ingat? SPA KBS. Okay, SPA KBS. So SPA tu stand for apa? Kita ada stok, kita ada peralatan teknologi. Okay, kita ada apa lagi? A apa tadi? Alat, apa tadi A? A apa? Ada A ke? Alat teknologi, sekejap. K adalah kilang dan mesin, B adalah bahan mentah dan last S adalah stok kan. Kan stok. Satu lagi kita ada sekejap, ada 2 S ke? Sorry. Bukan 2 S tapi 2 P. Okay, sekejap kita list balik cara nak mengingat ni. B, K, A, B, S, P. Okay, kita ambil SPA, SPA, SPABAK. Kalau SPABAK awak ingat SPABAK. Okay, boleh. Kalau ingat SPA, ingat SPABAK. So apa tu SPABAK? SPA S, stok. P kita ada peralatan teknologi. Kita ambil T lah kan. Tak apalah, mana-mana lah. Okay, peralatan teknologi dan komunikasi. A kita ada, sekejap, P apa? Ya, betul saya ni. Okay, sorry. P produk siap. A adalah ada A ke guys? Alat teknologi dan komunikasi. B bahan mentah. Ya, betul saya ni. Ada 2 A ke? Ada 1 je kan? Sorry, semula. Sorry. Kita list balik. Kita ada B, K, A, B, S, P. Kita ambil SPA lah. SPA, BKB. Okay, SPA, BKB, okay. Stok, produk siap, alat teknologi dan komunikasi, bahan mentah. K lagi apa? K lagi adalah kilang dan mesin dan last one adalah bangunan dan kemudahan. Alright, so apa itu? Of course awak tahu kan semua ni kan. Bangunan dan kemudahan tu, bangunan awak tahu lah bangunan tu apa. Okay. Bangunan. Ni yang awak tengah duduk rumah awak tu bangunan. Apa-apa yang dibangunkan ataupun ada tempat bangunan lah. Kilang dan mesin, apa-apa yang ada dalam kilang. Apa mesin yang ada dalam kilang tu. Contoh awak buat produk kek. So apa mesin awak? Maybe apa panggil tu? Penguli gandum tu ke? Apa lagi? Penghias kek ke? Macam-macam lah kan. Kilang dan mesin ni. Alat teknologi dan komunikasi, telefon ke? Bahan mentah of course lah kalau awak buat kek. Tepung gandum dan sebagainya. Stok ni adalah bahan yang kita nak buat. Contoh kek kan, kita ada stok. Bahan mentah pun boleh jadi stok juga. Okay. Sebelum jadi bahan mentah, kita boleh jadi stok. Contoh awak buat kek. So awak ada beberapa stok. Awak ada stok untuk menghias lah. Awak ada stok untuk bunga-bunga dia ke dan macam-macam lah. Produk siap ni adalah bila kek tu dah siap, itulah produk siap. So cara mengurus. Okay, cara mengurus ada berapa? Kita ada yang pertama adalah insurans. Ni fizikal dulu insurans. Dan yang kedua adalah peralatan lah. Pelindungan insurans, yang kedua adalah penyelenggaraan. Maintenance. Penyelenggaraan. So insurans ni ada berapa jenis insurans yang awak boleh buat? Kita ada maybe yang insurans yang paling senang, insurans kebakaran. Dan kita juga ada insurans kecurian.
dan lain-lain lah. Okay, perlindungan wang ke dan sebagainya. Kalau penyelenggaraan pula, insurans, awak boleh juga, kalau bangunan ni awak boleh letak CCTV. Kalau ni maintenance lah, teknologi bahan mentah ni awak boleh stock take kan. Penyelenggaraan berkala. Berkala tu ada cara lah. Sebab apa nak buat ni? Supaya lancar. Tidak rosak. Tahan lama. Okay, boleh. Ini adalah sumber fizikal. Boleh ingat kan? Bangunan dan komunikasi, kilang dan mesin, alat teknologi dan komunikasi, bahan mentah, stok dan produk siap. Macam mana kita nak kontrol dia? Okay, contoh kalau bangunan tu terbakar, kita bayar insurans 9 bulan, kita akan dapat pampasan daripada insurans. Okay, kalau stok itu kena curi, kita ada cover insurans. Insurans akan bayarkan kita seberapa banyak yang rugi itu. Right, next kita ada, boleh saya go next untuk sumber teknologi? Boleh? Okay, malam ni. Okay, sebelum tu, malam ni Aimi dan Amjad dan Yasmin nak fokus buat berapa? Lepas kelas ni. Cuba share sikit, chat sikit. Bab 3 form 4. Okay, bab 3 form 4 VMO. Yasmin. Okay, habiskan maybe bab 3 part form 5. Okay, bab 7 form 5 kot. Okay, Yasmin untuk fokus kertas 4 kan. Alright, so untuk Aimi, sebab awak kata tak habis lagi form 4 bab 4 kan. Tolong habiskan yang tu dulu, tolong power master semua dulu, cari soalan-soalan yang berkaitan dengan form 4 bab 4. Bukan saya tak suruh buat, tapi baca soalan tu dan cuba main teka dalam kepala. Nak cuba jawab. Ada jawapan tak dalam kepala awak? Kalau tak ada jawapan, awak belum power lagi. Alright, next kita pergi kepada sumber fizikal. Sumber fizikal adalah sumber teknologi. Alright, so bila sumber teknologi, kita ada 3 je sumber teknologi. Yang pertama adalah harta intelek. Apakah itu harta intelek? Harta intelek adalah kreativiti, okay, dan daya ciptaan intelektual. Okay, yang kedua kita ada lesen perisian, license. Kita bagi orang guna benda tu. Lesen perisian ni adalah perjanjian agreement. Perjanjian bertulis antara pemilik dan peminjam. Pemilik dan pengguna lah, pengguna perisian. Sebagai contoh, awak langgan Microsoft Office kan bulan-bulan. So, Microsoft Office memberi kepada awak untuk guna dia punya Microsoft tu. So, macam mana dibagi? Awak kena bayar something lah kepada dia. Nombor 3, kita ada kemahiran dan pengalaman. Itu pekerja lah. Pengalaman. Okay, ini adalah pekerja. Pekerja ini juga adalah sumber ataupun harta kepada syarikat. Kalau tak ada dia, syarikat kita akan gone, hilang. Kalau dia syarikat kita yang mahir, yang pandai buat benda tu, yang buat sale untung banyak kat syarikat kita, tiba-tiba dia pergi syarikat online, kita dapatnya hilang sale dekat syarikat kita. Alright, next. Harta intelek. Kenapa nak urus dia? Sebab kita nak elak dari cetak rompak. Okey, kalau lesen perisian pula, kita nak elak apa? Elak orang guna yang akademik, yang tidak tulen, yang kopi ori, yang fake. Okay, so yang ini untuk tingkatkan
productivity semua untuk pekerja lah, untung ke, prestasi ke kan. So cara mengurus dia ada berapa? Ada dua. So kita boleh, yang pertama adalah kita boleh patent. Dan yang kedua kita boleh buat hak cipta. Okey, patent ni macam mana? Patent ni adalah hak eksklusif. Kena ada perkataannya hak eksklusif suatu cipta. Satu reka ataupun suatu rekaan itulah. Okey. Syarat dia kenapa? Syarat dia mestilah belum ada. Kan ada isu hari tu Khairul Amin, ingat tak Khairul Amin dia nak saman sebuah syarikat yang keluarkan sambalnya yang sebiji macam dia. Tapi dia tak pakai api tu, dia pakai api lain. Okay, dia ada ubah sikit color macam tu lah. So Khairul Amin gagal untuk saman orang yang jual saman nyek tu sebab apa? Sebab dia ada sama sikit. Apa macam mana? Khairul Amin nak kata dia lah orang yang pertama yang buat sambal tu. Tapi tak boleh sebab apa? Sambal Khairul Amin tu adalah umum. Orang lain pun boleh buat. Okay, ada lagi kes kalau ambil international sikit, Apple dulu. Syarikat Apple kan, syarikat Apple ada satu syarikat tu keluar dan dia buat syarikat baru. Lambang sama tapi buah Apple tu ditukar kepada benda lain. So mahkamah kata syarikat Apple tak boleh saman orang tu sebab apa? Dia buat benda lain, tak sama pun logo tu. So apa yang saya nak kata kat sini, belum ada dari syarikat lain. So syarikat lain tak ada baru boleh kita buat. Contoh awak nak patentkan nasi lemak, mana boleh? Nasi lemak tu memang secara generalnya memang orang tahu tu nasi lemak. Awak tak boleh nak kata nasi lemak tu hak awak. Okay. Patent tu adalah sesuatu yang belum wujud. Sebagai contoh, awak keluarkan tudung dan awak ada satu design yang khas untuk tudung tu. Dan kita check dengan pengeluar atau patent ni My IPO Siapa yang buat ni? IPO My IPO. Okey, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. So belum ada orang lain. So apa yang awak kena buat adalah untuk lindung reka cipta tu, tak ada orang curi. Tudung awak je hak eksklusif awak boleh buat tu. Boleh keluarkan tu dan orang lain tak boleh reka, tak boleh copy. Kalau ada orang copy, awak boleh saman orang tu. Boleh saman lah kalau ada orang guna. Patent. So next adalah hak cipta. Dia sama juga hak eksklusif juga. Hak eksklusif. Kalau tadi reka cipta kan, reka bentuk, reka cipta kan. Tapi hak eksklusif ni adalah untuk karya. Macam lagu ke, lukisan ke, muzik ke, rakaman bunyi ke, sebagai contoh ha. Okey. Hak cipta untuk contoh muzik. Apa lagi? Lagu, seni, filem, apa-apa yang berrekod. Okey. So dia ada hak eksklusif. Sama je awak guna kataan hak eksklusif untuk karya. Untuk karya. Tujuan dia adalah untuk disalahgunalah, tidak disalahguna ni. Sama je. Okey, boleh dekat sini? Boleh ingat? Boleh ingat guys? KHL. Okey, ingat. Sumber teknologi adalah KHL. Kalau sumber fizikal kita ada SPA. Apa tadi? BKB. Okay, SPA BKB. So boleh ingat. So kalau teknologi kita ada K apa? Kemahiran dan apa tadi? Kemahiran dan pengalaman. H kita ada harta intelek. L kita ada lesen perisian. So syarat nak kawal dia ada dua. Patent dan juga hak cipta. Hak cipta terpelihara. Saya sebut hak cipta je ke? Hak cipta ni hak cipta terpelihara. Saya betulkan. Ini cara nak kontrol. Okey. Boleh? Boleh saya pergi ke seterusnya? Kalau boleh bagi emoji. Alright. So boleh ingat saya nak awak ingat yang ni. Tolong hafal. Yang lain awak kena hafal juga. Wajib hafal juga. Tapi untuk yang ini
double triple hafal. Okay, next kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya apa? Saya sempat cover malam ni. Okay, saya tak sempat je. Mungkin esok saya cover juga untuk next. Okay, kita pergi kepada bab 4, ikatan. Bab 4. Bab 4, iaitu fungsi. Okey, kita ambil yang ini. Yang famous dulu. Okey, jom kita go. Kita pergi kepada pemasaran terlebih dahulu. Fungsian pemasaran. So, apa yang awak kena ingat bab ini? Awak kena ingat yang paling basic adalah peranan. Okey, peranan. Kejap Okay, peranan dia kita ambil 4 je. Paling senang. 1. Kita ambil mempromosi. Yang kedua, kita ambil sasaran. Nombor 3 lah. Permintaan. And then keempat, kita ambil yang mudah sikit. Sama je, kita ambil maklum balas. Kita tambah sikit lagi lah nombor 5. Untuk backup, kita ambil selidik. Okay, so ingat peranan pemasaran ada ni, mempromosi, membuat sasaran, meningkatkan permintaan dan juga mengambil maklum balas dan menyelidik pasaran. Okay, macam mana nak buat? Okay, saya tambah sikit. Okay, ambil satu dulu. Yang pertama, mempromosi. Promosi apa? Mempromosi produk atau perkhidmatan. Yang kedua, membuat sasaran jualan. Yang ketiga, meningkatkan permintaan. Yang keempat, mengambil maklum balas. Yang ketiga, yang last sekali, membuat kajian lah, selidik itu sama, membuat kajian keperluan pasaran.
Apa maksud membuat kajian peluang pasaran? Sebagai contoh, awak kena buat kajian. Kenapa sel bulan ni dah cukup, dah kurang? Mungkin awak tahu minat orang ramai dah berkurang. Mungkin, okay, mungkin orang dah tak suka warna tu, ataupun mungkin ada boykot besar-besaran kepada syarikat awak. Okay. Bila hafal yang ni pemasaran. Okay, so pemasaran apa lagi awak kena tahu adalah 4P. 4P. P yang pertama adalah produk. P kedua adalah place ataupun pengagihan. P seterusnya adalah harga, price, dan last P adalah promosi. Okay, so produk ni apa awak kena buat dengan produk? Of course lah awak kena tambah baik produk. So nak tambah baik dari segi apa? Yang paling senang yang biasanya orang buat adalah yang pertama adalah bungkusan, kualiti. Apa lagi orang tambah baik? Orang tambah baik warna. Orang tambah baik dari segi feature ataupun feature, tahu tak feature? Features. Fungsian dia, fungsi lah, fungsi. Lagi banyak fungsi. Ketahanan. Apa baiklah. And then place, dekat mana awak nak jual? Di mana tempat jual? Tempat jual lah place ni. Okay, harga ni, awak nak buat harga tu macam mana harga yang awak boleh buat tu? Awak nak buat harga atas pasaran ke, bagi diskaun ke, macam mana? Promosi pula terbahagi kepada 4 lagi. Okay, kita ada iklan. Kita ada periklanan. Apa lagi? Saya ingat-ingat lupa. Sekejap, Okay, kita ada iklan. Kita ada jualan langsung. Kita ada publicity. Dan juga kita ada promosi jualan. So yang ni awak kena hafal lah. Alright. So ini adalah yang pertama, pemasaran. Yang selebihnya saya akan, yang the rest ni lagi apa ni, pemasaran saya cover. Jualan, pengagihan dan pengeluaran saya akan cover esok. Okay, pengagihan kita ada fungsian pengagihan. So kita awak kena ingat yang tu lah, yang ada agent ke, ada daripada pengeluar terus kepada pengguna, ada daripada pengguna, so kita ada runcit dulu baru ada pengguna, kita ada pengeluar, kita ada agent, kita ada peruncit, kita ada pengguna dan sebagainya. Alright. So yang ni boleh ingat yang ni, pemasaran kita sambung esok pukul 9 pagi. Boleh semua? 9 pagi esok. Yang ni saya akan bagi dekat group. Alright. So yang antara yang famous adalah pemasaran. Okay. So jumpa esok. Jumpa hari esok pukul 9 pagi. Dan tolong study. Jangan tidur. Tolong study. Kalau boleh sampai 2 pagi. Jangan tidur. Buat solat hajat dulu sebelum tidur. Baca Yasin dulu sebelum tidur supaya awak boleh ingat. Tak doa dengan Tuhan supaya apa yang awak baca tu terus serap dalam kepala, dan apa yang awak baca tu yang paling awak ingat yang keluar soalan. Yang awak ingat lupa tu doa. Harap tak keluar lah yang tu. Okay. So untuk esok saya akan cover jualan, pengagihan dan pengeluaran. Fungsian Alright. So itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa esok. Bye-bye. Welcome Aimi.